Cikgu Nur Azizah binti Osman menerima pendidikan awal di sekolah rendah dari tahun 1973 hingga tahun 1985. Beliau merupakan anak jati kampung Sungai Limau, Sungai Besar, Selangor. Sekolah Kebangsaan Sungai Limau menjadi saksi keriangan zaman kanak-kanak beliau. Antara guru-guru yang saya masih ingat sehingga sekarang ialah Cikgu Amron Kurdi, Allahyarham Cikgu Satari Suhada, Allahyarham Cikgu Omar dan Allahyarham Ustaz Yasin. Beliau melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar bermula dari tingkatan 1 pada tahun 1979 sehingga menamatkan tingkatan 5 pada tahun 1983. Cikgu yang sangat banyak memberi inspirasi kepada saya ialah Cikgu Azman bin Abbas, kerana beliau telah mengiktiraf tulisan handwriting saya sebagai tulisan yang paling cantik dan beliau kerap meminta saya menulis sajak-sajak karya beliau. Dan di antara sajak yang paling saya ingat sehingga sekarang ialah sajak tentang mata siapa yang jatuh, kuhimpun menjadi gunung-gunung cinta. Ketika memilih untuk melanjutkan pelajaran di Institut Teknologi Mara dalam bidang undang-undang yang menjadi cita-cita dari kecil, beliau mendapat tawaran menjadi guru ganti di Sekolah Agama Tunku Puan Jemaah Sungai Besar. Tetapi saya terpaksa memilih antara pekerjaan dengan melanjutkan pelajaran kerana pada ketika itu, pada era 1980-an, 1987 kadar inflasi sangat tinggi di mana pada ketika itu terlalu banyak pengangguran. Antara mengejar cita-cita ataupun membantu keluarga yang ketika itu dalam keadaan yang kurang berkemampuan, maka saya memilih untuk tidak meneruskan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Itulah pilihan terbaik yang telah ditentukan oleh tulisan takdirnya. Maka ketika masih menjadi guru sementara di sana, beliau telah bertemu seorang jejaka tampan yang berasal dari Melaka. Bagai seorang abang yang penyayang dan prihatin akan kesusahan keluarga ketika itu, akhirnya hubungan mereka disatukan sebagai suami isteri pada 12 Disember 1987. Insan yang pada saya sangat mulia. Terima kasih Encik Yusof bin Kasim, suami tercinta saya. Pasangan sejoli ini dikurniakan seorang puteri yang diberi nama Nazatun Syahidah binti Yusof pada tanggal 5 November 1988. Benarlah kata orang, perkahwinan dan anak itu juga pembuka rezeki. Ketika si kecil itu berusia 8 bulan, beliau terpaksa ditinggalkan bersama Nenda tercinta yang ketika itu membesarkan 2 orang anak yatim, Nur Hasniza binti Osman dan Syahrul bin Osman. Satu keputusan yang sangat berat dan saya anggap suami saya seorang yang sangat istimewa kerana telah membenarkan saya untuk menerima tawaran melanjutkan pelajaran ke Maktab Perguruan Ipoh Perak. Setelah tamat kursus perguruan dalam jurusan pengajian Melayu, beliau mendapat penempatan pertama pada 1 Disember 1991 sehingga tahun 2000 di SK Batu 9 Jalan Bomba Tanjung Karang. Di situlah saya kenal rapat di antaranya beberapa orang yang masih lagi menghubungi saya. Kami masih lagi ada bonding seperti Nurul Nabila, Dr. Sazwan, Dr. Faris, Dr. Fatin, Dr. Sabrina yang begitu banyak support pada perjuangan saya sehingga ke hari ini. Pada tahun 1992, lahirlah anak yang kedua yang diberi nama Nasrul Akmal bin Yusof dan seterusnya pada 16 Mac tahun 2000 lahir pula buah hati ketiga yang diberi nama Muhammad Nur Nazmi bin Yusof. Pada tahun 2001, beliau mohon berpindah ke kampung halaman dan ditempatkan di SK Seri Utama Sungai Besar. Atas keperluan perkhidmatan, beliau berpindah ke SK Sungai Limau pada tahun 2003 sehingga tahun 2017.
Selain mengajar, beliau juga bergiat aktif mengelola murid dan guru sekolah membuat lawatan. Antara kenangan manis ketika itu adalah beliau berjaya membawa para guru dan pekerja SK Sungai Limau lawatan ke Kuching, Sarawak, lawatan ke Kota Kinabalu, Sabah dan lawatan ke Singapura. Setelah 14 tahun menjadi guru akademik biasa di SK Sungai Limau, perkhidmatan cemerlangnya diteruskan setelah dilantik menjadi penolong kanan core kurikulum di SK Tun Dr. Ismail, Sabak Bernam pada 14 Ogos tahun 2017. Di situlah bermulanya gerak kerja kepimpinan beliau di mana sekolah tersebut telah diberi mandat oleh Pejabat Pendidikan Daerah menjadi tuan rumah kejohanan sepak takraw daerah, tuan rumah kejohanan rugby dan juga ko-akademik. Kenangan manis terlalu banyak di mana guru-guru situ sangat memberi kerjasama terutama dalam program-program yang melibatkan perkhemahan. Pada 25 Ogos tahun 2020, beliau telah berpindah ke SK Batu 38 Sabak Bernam sebagai penolong kanan hal ehwal murid. Pada ketika itu, negara dilanda wabak COVID-19 menyebabkan banyak perkara lazim di sekolah tidak dapat dijalankan. Kesannya membawa kepada kemerosotan ekonomi penduduk di sana. Beliau mengambil inisiatif menggerakkan sumbangan di kalangan ibu bapa, komuniti dan NGO untuk membantu murid asnaf dan anak yatim. Kutipan hampir 10,000 melalui PIBG itu telah berjaya membantu mereka untuk menyambut Hari Raya pada tahun tersebut. Pergerakan yang terbatas, program-program yang terbatas. Walau bagaimanapun, saya sangat berbesar hati sokongan daripada Encik Aslam dan NYDP, Dr. Azwana yang telah membantu pengurusan saya di SK Batu 38. Pada 24 Jun tahun 2022, beliau meneruskan kejayaannya di tempat yang sentiasa diinginkan untuk mengakhiri perkhidmatan iaitu pertukaran setara ke SK Sungai Limau. Seperti sirih pulang ke ganggang, kecemerlangan kepimpinannya lebih menyerlah di kampung halaman, tanah tumpah darahnya sendiri. Berada semula di Sungai Limau sebagai seorang pentadbir amat berbeza ketika saya menjadi guru akademik biasa bersama rakan-rakan. Di Sungai Limau, tagline sekolah ialah transformasi digital. Dalam usia lebih setengah abad, perkara-perkara digital, perkara-perkara online, perkara-perkara yang pengurusan dibuat secara online dan digital adalah merupakan satu perkara yang amat menyusahkan yang tidak boleh guru-guru veteran seperti saya untuk adapt. Sebab itulah ramai rakan-rakan yang sebaya saya yang memohon pensiun awal dan begitulah juga saya. Tetapi guru besar telah mengambil borang tersebut dan menyorokkan di dalam laci. Terima kasih Tuan Berusaha. Ketika saya mendapat peluang untuk menunaikan umrah lagi di hadapan Kaabah, di Mekah, di Madinah, di Masjid Nabawi, di makam Rasulullah, saya cara doa-doa saya ialah, Ya Allah, ya Tuhanku, jika meneruskan perkhidmatan ini baik untuk dunia akhiratku, kau bantulah aku, kau permudahkan urusanku dan bimbinglah aku dalam setiap urusanku. Alhamdulillah, beliau telah menyusuri kejayaan murni ini sehingga ke penghujung. Ketulusan doa dan ketinggian tawakal beliau telah membuahkan kemanisan kejayaan buat permata-permata SK Sungai Limau. Langkahmu mungkin berhenti, namun baktimu